Okey, yang seterusnya adalah untuk kita buat rekod belian stok. Daripada menu tadi, pilih belian stok. Okey, kita boleh mula rekod belian stok. Tarikh dia, katakan kita beli pada 10 Februari 2019. Bayar melalui email bank. Kod kita nak beli apa dia? Stok ni maksudnya yang produk lah produk. So kita beli katakan 10 botol. Harga dia kalau tengok dekat apa tu master list, harga dia RM55. So kalau 10 550 lah. Okey, 550 kita beli. So bila kita dah record dekat belian stok, automatik dekat record stok dia akan masuk kita tengok record stok. Okey, dia akan masuk tadi 10. Okey. Yang ni jualan dah ada lah, baki 8. Okey. Begitu je kalau untuk record belian stok.